Baik, kita mahukan pengajaran di dalam kelas 30% kita mengajar. Bukan dalam tempoh sejam tu kita banyak mengajar, tapi tak mampu untuk kenal pasti tahap kefahaman pelajar. Jadi konsep yang kita nakkan hanya 30% saja kita mengajar, 70% lagi menilai tahap kefahaman pelajar. Bagaimana? Baik, kalau kita tengok bila kita dah buat perancangan mengajar dalam tempoh setahun, kita masuk kelas sahaja, kita hanya masuk kelas, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, bagi salam. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan al-af'al. Okey, kita terus buka link pengajaran. Pastikan video ini sama dengan apa yang bahan yang mereka ada. Baik, buku latihan yang mereka pegang sama dengan apa yang kita terangkan ini. Baik, kata kerja ataupun perbuatan al-af'al. Jadi kita buka video, kita terangkan dahulu dengan mereka. Pastikan video ini pun tak lama. Video ini dalam, kita tengok sini, 1 minit 29 saat. Fa'al. Anwa'il fi'l. Dia ada fi'l mudhari', ada fi'l madhi. Fi'l mudhari' perbuatan sedang ataupun akan berlaku. Baik. Dalam kategori sedang ataupun berlaku. Selepas kita dah buka video, terus kita tanya kepada pelajar sama ada mereka faham ataupun tidak. Faham ataupun tidak. Jadi dalam tempoh bawah daripada 5 minit sahaja buka video. Seterusnya kita tanya mereka faham ataupun tidak apa yang diterangkan. Kalau tak faham, kita jelaskan. Tempoh penjelasan itu dalam 10 minit. Kita terangkan fi'il mudhari' itu apa, fi'il madhi itu apa, berdasarkan video yang kita mainkan. Selepas itu cukup pengajaran dalam tempoh 15 minit. Seterusnya terus kita pergi kepada latihan. Setelah mereka semua faham, terus kita buat latihan. Jadi latihan sudah ada di tangan mereka. Jadi okey, sekarang kita akan buat latihan. Ustaz nak tahu penilaian tahap kefahaman pelajar semua. Okey, semua senyap. Jadi dalam tempoh setengah jam kita berikan mereka ini buat latihan. Dah selesai, duduk tempat masing-masing. Okey, sudah selesai, tukarkan soalan itu dengan kawan yang lain dan kita menjawab bersama dengan mereka. Kan, menjawab bersama mereka. Soalan A, soalan 1, jawapannya apa? Kalau betul, tulis betul, salah, tulis salah. Tapi jangan tanda kertas soalan sendiri. Tanda kertas soalan kawan mereka. Habis tanda kertas soalan itu, kita nyatakan terus markah berapa yang mereka dapat. Setelah dapat markah, terus kita boleh isi di markah begini, kan? Terus kita dapat tahu tahap kefahaman pelajar mengenai tajuk yang telah kita bincangkan. Ya, ni markah. Contohnya Bushra tentang bulan. Okey, dia dapat 10. Omar 4. Haris tak bawa buku. Seterusnya, dan kita tahu sejauh mana tahap kefahaman mereka terhadap pelajar dalam tempoh sejam itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.